Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran. Ia menetapkan kuasa yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Badan Kehakiman serta penjamin hak-hak rakyat. Semua undang-undang yang digubal di Malaysia mestilah selaras dengan perlembagaan. Walaupun kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi, perlembagaan tetap bersifat fleksibel. Ini bermaksud ia boleh dipindah dari semasa ke semasa bagi menyesuaikan dengan perubahan zaman, keperluan rakyat dan cabaran negara. Namun begitu, proses pindahan ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Ia masih mengikut prosedur yang telah digariskan dalam Perkara 159 dan Perkara 161E, Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang asas Undang-Undang Pindahan Perlembagaan Malaysia. Pertama ialah Perkara 159. Perkara ini menerangkan cara-cara utama pindahan perlembagaan. Antaranya termasuk pindahan melalui majoriti mudah, majoriti 2/3 dan juga pindahan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Kedua ialah Perkara 161E. Perkara ini menetapkan syarat khas jika pindahan menyentuh kepentingan negeri Sabah dan Sarawak. Dalam keadaan ini, selain kelulusan Parlimen dengan majoriti 2/3, persetujuan yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak juga perlu diperolehi. Akhir sekali, Perkara 150. Ia merujuk kepada pindahan semasa darurat. Dalam keadaan darurat, kerajaan diberikan kuasa khas untuk menggubal atau memindah undang-undang demi menjaga keselamatan dan kepentingan negara. Pertama, pindahan memerlukan sokongan 2/3 ahli parlimen serta persetujuan Majlis Raja-Raja. Syarat ini digunakan untuk perkara sensitif seperti agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Contohnya, pindahan berkaitan Tanah Rezak Melayu bagi tujuan pembangunan dan kebajikan. Kedua, pindahan yang melibatkan hal-hal khas Sabah dan Sarawak. Selain sokongan 2/3 ahli parlimen, ia juga mesti mendapat persetujuan yang di-Pertuan Negeri. Antara perkara yang terlibat ialah kuasa imigresen Sabah dan Sarawak, hak Bumi Putera serta hal agama dan bahasa di negeri tersebut. Contohnya, isu kuasa imigresen Sabah dan Sarawak. Ketiga, pindahan yang hanya memerlukan 2/3 majoriti di parlimen tanpa perlu persetujuan pihak lain. Ia biasanya melibatkan perkara pentadbiran atau struktur undang-undang. Contohnya, penting ialah pindahan Perkara 121 pada tahun 2001 yang menyentuh bidang kuasa mahkamah. Akhir sekali, pindahan yang hanya memerlukan majoriti mudah, iaitu lebih separuh daripada ahli parlimen yang hadir. Syarat ini digunakan untuk perkara kecil dan teknikal seperti perubahan sepadan kawasan pilihan raya atau bilangan ahli dewan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang proses pindahan undang-undang biasa di Malaysia. Proses ini melalui 9 peringkat utama. Pertama ialah cadangan. Cadangan boleh datang daripada kerajaan melalui kementerian atau daripada seorang wakil rakyat. Tujuannya ialah untuk menyelesaikan masalah sedia ada, memenuhi keperluan rakyat atau menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan semasa. Kedua, penggumbalan. Setelah cadangan dipersetujui, Jabatan Peguam Negara akan menyediakan draft rang undang-undang. Draft ini mesti disemak supaya selaras dengan perlembagaan persekutuan dan undang-undang lain. Ketiga, bacaan pertama di Dewan Rakyat. Pada peringkat ini, hanya tajuk dan tujuan umum rang undang-undang dibacakan. Tidak ada perbahasan. Ia sekadar makluman kepada ahli parlimen. Keempat, bacaan kedua di Dewan Rakyat. Pada tahap ini, menteri yang membentangkan rang undang-undang akan memberi penjelasan penuh tentang kandungan,
Ahli-ahli parlimen akan berbahas dari segi kepentingan, implikasi serta kesannya kepada rakyat dan negara. Selepas itu, undian dijalankan untuk tentukan sama ada rang undang-undang boleh diteruskan. Kelima, peringkat jawatan kuasa. Di sini rang undang-undang diteliti secara mendalam, fasa demi fasa. Sebarang pindaan atau penambahbaikan boleh dibuat sebelum ia diteruskan. Keenam, bacaan ketiga di Dewan Rakyat. Pada peringkat ini, perbahasan akhir dilakukan. Biasanya, lebih ringkas kerana hanya menyentuh perkara yang telah dipersetujui di peringkat jawatan kuasa. Kemudian, undi akhir dijalankan jika diluluskan. Rang undang-undang bergerak ke Dewan Negara. Ketujuh, Dewan Negara. Proses sama diulang, bacaan pertama, kedua, peringkat jawatan kuasa dan bacaan ketiga. Jika Dewan Negara meluluskan, rang undang-undang ini boleh dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong. Ke-8, perkenan Yang di-Pertuan Agong. Baginda boleh memberi perkenan. Namun, menurut perlembagaan, jika baginda tidak memberi perkenan dalam masa 30 hari, rang undang-undang itu tetap dianggap lulus. Akhir sekali, peringkat ke-9 ialah warta kerajaan. Rang undang-undang yang telah diperkenan akan diwartakan dalam Warta Kerajaan Persekutuan dan tarikh kuat kuasa ditetapkan. Pada tahap ini, ialah sah menjadi Undang-Undang Malaysia. Sekarang saya akan terangkan tentang perkara yang tidak boleh dipersoalkan dalam Perlembagaan Malaysia. Pertama, agama Islam. Islam ditetapkan sebagai agama persekutuan. Namun, pada masa yang sama, agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan bebas. Kedua, bahasa Melayu. Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Walaupun begitu, penggunaan bahasa ibunda lain masih dibenarkan. Ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu serta Bumiputera Sabah dan Sarawak. Perkara ini termaktub dalam Perkara 153 bagi menjamin peluang dalam pendidikan, perkhidmatan awam serta ekonomi. Keempat, kewarganegaraan. Hak kerakyatan yang diberikan kepada kaum bukan Melayu selepas merdeka juga tidak boleh dipersoalkan. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang tujuan pindaan Perlembagaan Malaysia. Pertama, untuk melindungi kepentingan rakyat. Pindaan memastikan hak semua kaum terjamin dan dilindungi secara adil mengikut perlembagaan. Kedua, untuk melincirkan urusan pentadbiran negara. Isi kandungan perlembagaan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman serta keperluan semasa, supaya pentadbiran negara lebih teratur. Ketiga, supaya perlembagaan sentiasa kekal relevan. Ini bermaksud isi kandungannya mestilah selari dengan perubahan dalam aspek sosial, politik dan juga ekonomi. Keempat, untuk menjaga keselamatan negara. Contohnya, semasa darurat, pindaan boleh dibuat untuk menguatkuasakan undang-undang khas demi melindungi rakyat dan negara. Kelima, untuk mengawal isu sensitif. Antaranya ialah sistem beraja, hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera serta isu kewarganegaraan yang perlu dilindungi bagi mengekalkan keharmonian masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa contoh pindaan perlembagaan yang penting dalam sejarah negara kita. Pertama, pindaan tahun 1963 iaitu Perjanjian Malaysia. Pindaan ini dibuat untuk memasukkan Sabah, Sarawak dan Singapura ke dalam Persekutuan Malaysia. Pada masa yang sama, peruntukan baharu seperti Perkara 161E dimasukkan untuk melindungi hak-hak khas Sabah dan Sarawak. Kedua, pindaan pada tahun 1983 dan 1993 mengenai kekebalan raja. Sebelum pindaan ini, raja-raja Melayu mempunyai imuniti penuh. Namun, selepas pindaan, mereka boleh didakwa di mahkamah khas. Perubahan ini penting untuk memastikan prinsip kedaulatan undang-undang dapat ditegakkan. Ketiga, pindaan tahun 2001 berkaitan kuasa kehakiman di bawah Perkara 121. Sebelum ini, mahkamah mempunyai kuasa kehakiman tersendiri. Selepas pindaan kuasa kehakiman ditakrif semula,
dan tertakluk kepada apa yang diperuntukkan oleh Parlimen. Keempat, pindaan pada tahun 2001 juga melibatkan isu gender. Dalam perkara 8/2, perkataan jantina ditambah. Dengan itu, diskriminasi bukan sahaja dilarang atas sebab agama, kaum atau tempat lahir, tetapi juga atas faktor jantina. Tujuannya adalah untuk memastikan lelaki dan wanita dilayan secara sama rata. Kelima, pindaan mengenai pengurusan bekalan air. Pindaan ini memberi kuasa kepada kerajaan persekutuan untuk mengurus bekalan air di peringkat negeri, kecuali Sabah dan Sarawak. Tujuannya adalah supaya pengurusan air dapat dijalankan dengan lebih cekap dan seragam. Akhir sekali, pindaan tahun 1989 berkaitan kes rogol. Umur statutory rape dinaikkan daripada 14 tahun kepada 16 tahun. Selain itu, hukuman penjara mandatori diperketatkan dan hukuman maksimum bagi kes cabul juga dinaikkan daripada 2 tahun kepada 10 tahun. Sebagai kesimpulan, pindaan perlembagaan merupakan satu proses yang sangat penting tetapi pada masa yang sama ketat dan terkawal. Proses ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya kerana ia melibatkan undang-undang tertinggi negara. Hal ini menunjukkan bahawa perlembagaan Malaysia bersifat fleksibel kerana ia boleh berubah mengikut keperluan semasa. Tetapi pada masa yang sama, tetap kukuh untuk menjamin kestabilan negara. Melalui proses pindaan ini juga, hak rakyat sentiasa dipelihara. Kepentingan negeri seperti Sabah dan Sarawak terus dilindungi dan keselamatan negara dapat dijaga. Dengan itu, jelaslah bahawa perlembagaan persekutuan bukan sahaja menjadi asas pemerintahan negara, tetapi juga benteng utama dalam memastikan kesejahteraan rakyat dan perpaduan Malaysia terus terpelihara.